3, 2, 1. Lama. Tengok dia punya potongan. Okey bang, yang ini adalah cordless compact circular saw. 63mm kedalaman korang boleh potong dengan 165mm dia punya diameter blade ni ataupun 6,5 inci. Padu mat. Dia ada beberapa function kalau korang tengok, korang boleh adjust dia punya angle. Kalau korang nak buat angle menyengit 45 degree, 30 degree boleh, dan juga korang boleh adjust dia punya kedalaman kat sini. Nampak tak? Jadi dia ada beberapa safety. Yang pertama safety yang ni lah. Kalau korang tak tekan, korang tak boleh tekan dah. Kalau korang tekan ni, sambil tekan ni baru dia jalan. Nampak? Bang, lepas tu kita ada safety untuk protect blade ni juga. Daripada abang terkena belakang, ini abang boleh turunkan. Dan bila pakai, dia akan automatik bergerak. Bang, ini kita nak bagi dekat korang harga murah bawah RM200. Korang tak percaya, korang tengok dekat beg kuning. Jom, kita test. Padu tak padu? Ini kayu kita Let's go. 3, 2, 1. Lama. Tengok dia punya potongan. Kemas tak kemas. Jadi bang, abang tengok dekat beg kuning. Kalau dapat harga bawah RM200, abang terus grab. Yang ini padu punya brand daripada Dakmara. Jangan risau, kita bagi warranty 1 tahun. Bang, ini barang padu, barang baik punya. Tengah ada voucher. Korang tengok dekat link, dapat harga bawah RM200, korang terus grab. Ciao.